Okey, rumah burung ni kita gunakan teknologi solar. Okey, yang ni nampak boleh. Berapa usia ni? Usia baru 6 bulan. Oh, 6 bulan. Okey. Boleh kita masuk? Okey. Tuan rumah kena masuk dulu. Okey. Okey, Assalamualaikum. Okey. Jadi nampak ini tumpukan selama 6 bulan. Jadi walaupun rumah burung kecil kan, mini lah, tapi bila kita buat hasil yang bagus, teknik yang betul, cara yang betul, pengurusan yang betul, api cukup, suara hidup luar dan dalam, jadi inilah terbukti penghasilannya walaupun sekecil, setingkat, dan bukan di sini saja. Okay, kat sini dah memang penuh lah. Dan dia dah membawa ke sini sekali lah. Ke tepi-tepi. Tengok, dalam M pun dah kena dah najis walid. Tengok, ke sini, ke depan ni pun tempat cahaya pun sudah ada. Tengok, di depan ni pun dah ada sarang. Dah ada tempat tinggal. Jadi, cikgu boleh tunjukkan mana yang dah bersarang. Tu yang sarang. Tu sudah ada bersarang. Ada anak lagi. Jadi kita tengok lagi. Mana lagi cikgu? Boleh cikgu ingat tempat? Okey. Ni. Okey, nampak? Sudah ada. Okey, di sini. Tengok sudah ada. Okey, kita jalan lagi. Tu mat. Ni nampak? Sudah ada. Ini kita tengok-tengok je lah. Tengok. Di atas speaker pun ada, nampak? Nampak? Ni. Nampak? Dia buat ni atas speaker. Jadi kita cari lagi mana? Di belakang ni. Ni nampak? Okey. Cikgu carikan sarang lagi. Ni. Okey. Betul. Okey. Ni lagi. Ada anak. Okay. Ini. Tu ni. Ini. Sangat meriah. Sangat meriah. Ni. Ni mat. Ni tepi ni. Nampak? Okey, ni. Okey. Jadi mana lagi? Sini. Nampak anak terkeluar. Bergantung. Okey. Jadi kalau lihat pada najis ni, apa perasaan cikgu lah. Pada mulanya orang kampung di luar kata kenapa demo tak buat 2 tingkat, kenapa demo tak buat atas bukit. Jadi ini satu tomahan orang luar lah. Jadi pada mulanya apa perasaan cikgu masa tu bila orang cakap macam tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya cadangan untuk buat rumah burung ni tak ada dalam plan saya lah. Cuma ada orang kampung tu dia bagi cadangan. Jadi saya cari-cari kat Facebook, kat Google semua. Saya jumpalah Cik Rizal. Dia pun kata dia datang, dia cek burung memang ada. Dia kat 90% ada. Jadi saya pun memang berminat lah. Terus kita tinggal plan yang lama. Kita terpaksa fokus yang mini punya rumah burung lah. Jadi dengan modal yang ada tu saya buat tak sampai sebulan, tak sampai run 2 minggu dah ada. Lepas tu 4 bulan dah ada. Sekarang 6 bulan dia jadi makin lama makin banyak. Sekarang tadi perkiraan anggaran lebih kurang dalam 30 sarang. Maknanya dalam 6 bulan. Maknanya perkembangan yang kata orang tak dijangka lah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Itu je. Jadi dia 30 sarang ni 20 kali 30 kali 30 saja. Setingkat saja. Setingkat saja. Cuba bayangkan kalau lebar lagi. 60 kan. Jadi ini ikut modal cikgu lah. Ya. Sebenarnya saya bersyukurlah kerana berjumpa dengan seorang pakar yang dalam bidang rumah burung walik ni. Cik Rizal. Dia yang banyak membantulah. Jadi saya rasa alhamdulillah syukur kepada Allah. Jadi untuk inilah kameraman kita pun banyak membantu. Ya, betul. Mat banyak membantu dalam segi sistem, sound system semua lah.
Jadi kita kerjasama Kerjasama. semua untuk Alhamdulillah. menghasilkan rumah burung yang produktif. Produktif. Ini namanya rumah burung produktif Ya. pasal bersepak sara. Memang tak dijangka lah, tak dijangka. Jadi apa gunanya kita buat besar tapi pempokannya ni sini satu. Maknanya kata orang kamu kata rugi sewa. Ya betul. Ini pada Ayalah, pandangan orang memang sebab orang tu dia tak ada pengetahuan tentang bidang ni, jadi macam itulah orang cakap macam-macam lah. Jadi kita terserah pada yang pakar, senang cerita. dia bila kita buat cara yang betul, teknik yang betul, semua pengurusan musuh betul, kalau kita buat besar lagi, kalau kita buat semua betul, dia jadilah. Itu dia punya tips lah. Kalau modal tak banyak, buat 20-30 Minit. kalau cara dah betul. Ya betul. Terima kasih. Apa pun salam. Saya terima kasih kepada Cik Rizal, banyak membantu. Okey. Assalamualaikum.